Hari ini aku akan memilih Harzan. Najla, kamu buka Najla. Harzan dah ready Harzan ah? Sudah, jom. Aku baru cakap dalam live aku semalam. Ada orang tanya, siapa paling tak sesuai dengan Azan? Kalau siapa tengok live aku aku boleh cakap nama kau seorang yang tak sesuai. Tapi tak apa, kau bagi je dulu. Terima kasih. Muka, Apa tapi tengok, apa betul. tengok? Kali ni betul-betul. Muka dia orang iras. Serius. Okey, silakan. Okey. Pergi Johor bersama rakan. Rakan bercuti di Hotel Lexus. Lupakanlah partner yang tak cukup makan. Akan kulayan kau seperti bro-bro princess. Kat situ dah menganjing, bro. Dah menganjing. Kita kata sesuai. Okey. Princess bro? Saya jarang-jarang nak cakap jahat, tapi okey, ni untuk kau Man. Tarik nafas dalam-dalam. Apaan tu? Maaf, kali ni plan aku nak ketuk nama bukan nak tenggelam. Saya tak terima. Penjol Azan. Itulah Man. Aku dah cakap. Sorry Man. Tak jadi. Oh. Terima kasih Azan Memang atas cover muka. ayat itu. Silakan ambil tempat balik. Kekandemibah. Ya saya. Rina telah dipilih. Ya saya. Tetapi boleh Ya, saya. memilih. Ya saya. Tapi ikutmu, Ya. silakan. Adakah ini the end of Karina? It's okay. Lepas semalam saya dengar suara dia, saya rasa itu adalah suara seorang bidadari yang saya lama-lama tunggu. Dia dengan tiba-tiba dia keluar suara Itu tu. bidadari sebenar lah. Ya. Yang selama ni palsu. No comment. No comment. Dan Harzan. Oh, bidadari. Assalamualaikum Ganda. Yang cute. Oi. Ya, it's okay. Biar saya start dulu. Assalamualaikum wahai mazaujah. Waalaikumsalam kan je. I ada tunggu lama saat ni. I ada pantun nak bagi dekat you. Okey, you bagi cepat. Masa saya. Cepat you bagi cepat. Okey. Ikan buntal, ikan siakap. Asyik. Ikan buntal makan ikan you. Cakep. Hidup I rasa tak lengkap kalau tak bersama you. Nak ketuk nama kan? Okey. Pergi jalan-jalan ternampak burung wak-wak. Apaan tu? Walaupun awak hebat, tapi partnership saya kali ni tetap bukan awak. Saya dah ada orang dalam otak saya nak siapa. So sweet. Sorry Ganda. Azan. Minta maaf Azan. Sorry Ganda. It's okay. Sweet tadi. Comel. Sorry kanda. Nanti kita lepak kat tangga. Tak ada lah, gurau je. Azan, silakan. Terima kasih. Hari ni kita pilih untuk pasangan partner. Bukan pasangan hidup. Tapi saya dah ada niat sikit-sikit untuk pasangan hidup. Saya kalau ikutkan kat sini memang semua cantik-cantik lah.
Saya ingat saya nak pilih. Cakap yang mana? Azan. Lah aku keras Azan ni. Dah berapa orang ada reject? Dah dua reject. Tambah satu lagi Azan. Saya mula Takkan saya. Bulan puasa makan tepung pelita. Hari raya makan kuih raya. Jadilah wanita terakhir untuk saya. Salah. Power ni. Azam Lashi. Okey, saya balas balik dengan pantun lah. Ini yang kita mahu. Tadi bukan pantun dah. Tadi semua JJ bang dia bagi. Dengan saya special lah. Tak semestinya terima Noah. Sabar. Okey. Bismillah. Susah bekerja jika ditangguh. Asik. Banyak peluang nantikan tertolak. Cakap. Kalaulah betul kamu bersungguh, Ya. jahatlah saya jika menolak. Tak kenal. Siapa yang sediakan 3 bantong ni? 3 kerat. Azan dia accept. Aku ingat dia accept untuk orang lain. Cuma untuk Noah yang 3 kerat. Jadi kat sini, Noah juga tidak memilih Aslah. Dan Azan mengaccept Harry. Adakah Harry? Noah. Tak, betul lah. Dia, kalau kita ikut kira, mesti dia cakap seseorang tu Harry, kita fikir. Kan? Daripada kau terus pun dia cakap Harry. Siap tanya lagi permission Aslah tu kan. Jangan jadi bibik tu apa semua. Betul. Rupanya dia nak Noah nama ni. Dia twist bang. Okey. Jadi apa pun, Hazan accept Noah sejarah. Dia seterusnya. Ni okey. Kalau Habib cakap boleh, saya pilih Azan. Azan non-stop. Oh, lagu keras. Dia ada barang. Jangan bangun dah lepas ni. Okey. Hazan ratu tanpa mahkota tapi dia tidak sama. Untuk beli hati dia bukannya senang, memang lama. Kalau aku seorang pengarah drama, sudi tak kau jadi pelakon utama? Tengok dia bagi JJ ke pantun dah. Dia nak bagi apa? Jap. Okey. Hu. Saya dah start. Itu JJ. Hu tu JJ tu. Oh, JJ tu. Oh, sorry. Okey, sorry. Okey. Hu. Apaan tu? Saya memang nak jadi pelakon, tapi awak bukan pengarah yang saya mahu.